Hari ini saya nak mulakan dengan satu pemandangan alam yang agak menyedihkan tapi penuh pengajaran. Pernah tak anda tonton dokumentari tentang kawanan kerbau liar di Afrika? Terdapat beratus-ratus ekor kerbau yang besar, kuat dan bertanduk tajam. Secara matematiknya, kalau mereka semua bersatu, mereka boleh lenyekkan seekor singa atau harimau dalam masa beberapa saat. Tapi apa yang selalu berlaku? Bila seekor harimau menyerang, seekor kerbau kena tangkap dan ratusan kerbau yang lain cuma tengok. Mereka berdiri kaku, memandang kawan mereka, dibaham. Setiap ekor kerbau tu mungkin berfikir, nasib baik bukan aku, atau nanti ada kerbau jantan besar lain yang akan tolong. Mereka ada kekuatan, tapi mereka tiada kearifan bertindak. Mereka mengharapkan keajaiban atau mengharapkan orang lain buat sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke realiti masyarakat kita hari ini. Cuba buka media sosial, penuh dengan rungutan. Kenapa harga barang naik? Kerajaan buat apa? Kenapa jalan berlubang? Majlis buat apa? Kenapa anak muda sekarang malas? Cikgu buat apa? Kenapa gaji aku kecil? Bos buat apa? Kita dikelilingi masalah negara, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kewangan pribadi. Tapi perasan tak satu corak yang sama dalam setiap rungutan tu? Subjeknya sentiasa orang lain. Kita meletakkan kunci penyelesaian masalah kita di dalam poket orang lain. Kita hidap sindrom, menunggu wira. Kita macam kerbau tadi, berdiri kaku tunggu ada wira datang selamatkan kita. Kita tunggu kerajaan turunkan harga barang baru kita nak simpan duit. Kita tunggu bos naikkan gaji baru kita nak kerja rajin. Kita tunggu pasangan berubah baru kita nak bahagia. Ibnu Khaldun, bapa sosiologi Islam, dalam mukadimah banyak bercerita tentang kejatuhan sesebuah tamadun. Beliau memerhatikan bahawa apabila rakyat mula hilang rasa tanggungjawab peribadi dan hanya bergantung sepenuhnya kepada pemerintah untuk segala-galanya, itu adalah tanda awal kehancuran. Sifat berdikari, self-reliance, hilang, digantikan dengan sifat kebergantungan yang melampau. Al-Ghazali juga menyentuh hal ini dari sudut penyakit hati. Beliau menyebut tentang sifat malas dan gurur terpedaya. Kita terpedaya dengan angan-angan bahawa masa depan akan jadi lebih baik secara automatik tanpa usaha kita. Kenapa kita jadi macam ni? Sebab menyalahkan orang lain itu mudah. Ia membebaskan kita dari rasa bersalah. Ia macam ubat penenang. Aku miskin bukan salah aku, salah ekonomi. Rasa lega sekejap kan. Tapi ubat penenang tak menyembuhkan penyakit. Ia cuma hilangkan sakit sekejap. Masalahnya, realiti tak peduli perasaan kita. Ekonomi tak peduli siapa salah. Selagi kita bersikap pasif macam kerbau yang menunggu, kita akan terus jadi mangsa. Harimau akan terus datang seekor demi seekor. Jadi soalan saya hari ini mudah tapi pedih. Sampai bila anda nak tunggu? Sampai bila anda nak serahkan nasib hidup anda, kewangan anda dan keluarga anda di tangan orang lain, di tangan menteri, majikan atau keadaan? Di bahagian seterusnya, kita akan bedah siasat. Kenapa mengambil tanggungjawab, taking responsibility itu sangat menakutkan bagi kebanyakan orang dan bagaimana ketakutan. Inilah punca sebenar kenapa hidup kita tak berubah-ubah. Hari ini saya nak mulakan dengan satu pemandangan alam yang agak menyedihkan tapi penuh pengajaran. Pernah tak anda tonton dokumentari tentang kawanan kerbau liar di Afrika? Terdapat beratus-ratus ekor kerbau yang besar, kuat dan bertanduk tajam. Secara matematiknya, kalau mereka semua bersatu, mereka boleh lenyekkan seekor singa atau harimau dalam masa beberapa saat. Tapi apa yang selalu berlaku? Bila seekor harimau menyerang, seekor kerbau kena tangkap dan ratusan kerbau yang lain cuma tengok. Mereka berdiri kaku, memandang kawan mereka, dibaham. Setiap ekor kerbau tu mungkin berfikir, nasib baik bukan aku, atau nanti ada kerbau jantan besar lain yang akan tolong. Mereka ada kekuatan,
tapi mereka tiada kearifan bertindak. Mereka mengharapkan keajaiban atau mengharapkan orang lain buat sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke realiti masyarakat kita hari ini. Cuba buka media sosial, penuh dengan rungutan. Kenapa harga barang naik? Kerajaan buat apa? Kenapa jalan berlubang? Majlis buat apa? Kenapa anak muda sekarang malas? Cikgu buat apa? Kenapa gaji aku kecil? Bos buat apa? Kita dikelilingi masalah negara, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kewangan pribadi. Tapi perasan tak satu corak yang sama dalam setiap rungutan tu? Subjeknya sentiasa orang lain. Kita meletakkan kunci penyelesaian masalah kita di dalam poket orang lain. Kita hidap sindrom menunggu wira. Kita macam kerbau tadi, berdiri kaku tunggu ada wira datang selamatkan kita. Kita tunggu kerajaan turunkan harga barang baru kita nak simpan duit. Kita tunggu bos naikkan gaji baru kita nak kerja rajin. Kita tunggu pasangan berubah baru kita nak bahagia. Ibnu Khaldun, bapa sosiologi Islam, dalam mukadimah banyak bercerita tentang kejatuhan sesebuah tamadun. Beliau memerhatikan bahawa apabila rakyat mula hilang rasa tanggungjawab peribadi dan hanya bergantung sepenuhnya kepada pemerintah untuk segala-galanya, itu adalah tanda awal kehancuran. Sifat berdikari, self-reliance, hilang, digantikan dengan sifat kebergantungan yang melampau. Al-Ghazali juga menyentuh hal ini dari sudut penyakit hati. Beliau menyebut tentang sifat malas dan gurur terpedaya. Kita terpedaya dengan angan-angan bahawa masa depan akan jadi lebih baik secara automatik tanpa usaha kita. Kenapa kita jadi macam ni? Sebab menyalahkan orang lain itu mudah. Ia membebaskan kita dari rasa bersalah. Ia macam ubat penenang. Aku miskin bukan salah aku, salah ekonomi. Rasa lega sekejap kan. Tapi ubat penenang tak menyembuhkan penyakit. Ia cuma hilangkan sakit sekejap. Masalahnya, realiti tak peduli perasaan kita. Ekonomi tak peduli siapa salah. Selagi kita bersikap pasif macam kerbau yang menunggu, kita akan terus jadi mangsa. Harimau akan terus datang seekor demi seekor. Jadi soalan saya hari ini mudah tapi pedih. Sampai bila anda nak tunggu? Sampai bila anda nak serahkan nasib hidup anda, kewangan anda dan keluarga anda di tangan orang lain, di tangan menteri, majikan atau keadaan? Di bahagian seterusnya, kita akan bedah siasat. Kenapa mengambil tanggungjawab, taking responsibility itu sangat menakutkan bagi kebanyakan orang dan bagaimana ketakutan. Inilah punca sebenar kenapa hidup kita tak berubah-ubah. Kita dah faham bahaya mentaliti mangsa. Kita dah tahu kita perlu jadi macam helang, bukan kerbau yang menunggu. Sekarang, macam mana nak mula? Masalah banyak sangat ni. Pening kepala. Kuncinya ada pada konsep yang mudah tapi powerful. Bulatan kawalan circle of control. Bayangkan, ada dua bulatan. Bulatan luar yang besar adalah bulatan keprihatinan, circle of concern. Dalam ni ada semua benda yang kita risaukan. Ekonomi negara, perang di luar negara, cuaca, harga minyak, perangai bos, mulut jiran. Bulatan dalam yang kecil adalah bulatan kawalan, circle of control. Dalam ni ada benda yang kita boleh kawal. Usaha kita, belanja kita, percakapan kita, masa tidur kita, skill yang kita belajar. Orang yang stres dan tak berjaya, mereka habiskan 90% tenaga. Mereka fokus pada bulatan luar, benda yang mereka tak boleh kawal. Mereka marah menteri di Facebook, mereka risau pasal inflasi global. Tenaga habis, tapi hasil kosong. Orang yang berjaya dan tenang, mereka fokus 90% tenaga pada bulatan dalam. Harga barang naik. Okey, itu di luar kawalan aku. Apa aku boleh kawal? Aku boleh kawal menu masakan aku. Aku boleh kawal cara aku cari duit tambahan. Negara kucak-kacir. Okey, apa aku boleh kawal? Aku boleh pastikan keluarga aku terdidik. Aku boleh pastikan komuniti taman perumahan aku selamat.
Ini selari dengan konsep tawakal yang sebenar dalam Islam. Kita ikat unta dulu usaha dalam kawalan kita, baru kita berserah perkara luar kawalan kita. Bukan berserah tanpa buat apa-apa. Al-Biruni, saintis yang teliti, mengajar kita untuk fokus pada data dan fakta yang ada di depan mata. Fakta hidup anda ada dalam tangan anda. Kalau anda ada masalah kewangan, jangan tunggu bajet negara dibentangkan. Ambil kertas, tulis semua hutang dan buat pelan pembayaran hari ini. Itu dalam kawalan anda. Kalau anda ada masalah kesihatan, jangan tunggu doktor bagi ubat ajaib. Pakai kasut sukan, keluar, berjalan 30 minit hari ini. Itu dalam kawalan anda. Mulakan dengan kemenangan kecil, small wins. Jangan cuba selesaikan masalah dunia. Selesaikan masalah katil tak kemas dulu. Ya? Selesaikan masalah pinggan tak basuh dulu. Bila kita ambil tanggungjawab ke atas benda kecil, kita bina otot keyakinan diri. Kita rasa berkuasa. Aku boleh buatlah. Rasa ini akan membesar. Dari kemas katil, anda mula kemas kewangan. Dari kemas kewangan, anda mula bantu keluarga. Dari bantu keluarga, anda mula bantu masyarakat. Inilah falsafah sebenar buku Psikologi Rezeki. Rezeki tak datang bergolek kepada orang yang duduk diam menyalahkan takdir. Rezeki ditarik oleh orang yang bergerak membetulkan keadaan. Tuan-tuan dan puan-puan, dunia takkan berubah hanya sebab kita merungut. Masalah negara mungkin ambil masa 10 tahun untuk selesai. Masalah masyarakat mungkin takkan pernah selesai. Tapi masalah diri kita boleh mula selesaikan sekarang. Berhenti toleh kiri kanan cari wira. Tengok cermin. Wira yang anda tunggu selama ini sedang memandang anda kembali dari dalam cermin itu. Jadilah penyelesai masalah, bukan pengulas masalah. Ambil tanggungjawab, berhenti beralasan, mulakan dengan diri sendiri. Kerana bila diri kita berubah, dunia di sekeliling kita pun akan perlahan-lahan berubah. Sekian, terima kasih kerana menonton Jua Ringgit. Assalamualaikum.